أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikan kami di kalangan yang mendengar kata-kata yang benar kemudian beramal dengannya sebaik-baiknya. Allahumma amin. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga berada di dalam keadaan sihat walafiat dan dalam keadaan tenang hati untuk sama-sama insya-Allah kita meneruskan kajian kita dan mempelajari sunnah Nabi SAW. Dan mungkin sebagai peringatan kepada saya dan kepada tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita membaca kisah seumpama kisah Sayyidina Khalid Al-Walid ini, walaupun Khalid bukanlah Nabi, Khalid bukanlah Rasulullah, tetapi kita harus ingat bahawa generasi ini, generasi Sayyidina Abu Bakar, generasi Sayyidina Khalid, generasi yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai khairul qarn, sebaik-baik qurun. Bermakna apa yang mereka lakukan itu telah pre-approved, telah ada pun pre-approval daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah tahu apa yang sebenarnya, apa akan berlaku pun selepas Rasulullah wafat. Segala yang akan berlaku, segala peperangan, bahkan segala pergaduhan sesama sahabat pun. Zaman Abu Bakar ni tuan-tuan tak complicated lagi ni, Tuan-tuan dengar dahsyat Sayyidina Khalid ni. Nanti kita masuk zaman Osman, zaman Ali, lagi dahsyat ceritanya. Semua ini dalam pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah masih menyebut bahawa genggamlah sunnahku dan al-khulafa ar-rasyidun, kan, al-mahdiyin, yang dipandu, maksudnya yang mendapat hidayah. Addu bin nawajiz, gigitlah dengan geraham. Bermakna apa yang mereka buat ni tengok betul-betul. Atau dalam bahasa kita orang tua-tua kata, jangan bersoal lah. Kalau kita rasa tak betul tu, maknanya kita yang tak betul. Kita nak kena cuba bagi faham, bagi betul juga. Sebab apa saya mengulangi peringatan ini ialah bila berlaku, ataupun bila kita membaca, misalnya minggu lepas, bagaimana Sayyidina Khalid mengarahkan pembunuhan 70,000 orang. Dengan mudah kita boleh melihat this is unnecessary killing. Apa perlunya sampai bunuh 70,000 orang. Dan sebenarnya saya tak sempat habiskan minggu lepas. Exactly lepas habis peperangan Ulais, ataupun kita sebut peperangan di tepi tebing sungai sehingga memerahkan darah sungai itu dengan 70,000 korban daripada tentera Parsi ini, Sayyidina Khalid dan juga tentera Islam segera terus pergi kejar lagi tentera-tentera ataupun orang-orang Arab Kristian yang lari. Tak jauh daripada tu ada satu bandar bernama Amrisia. Amrisia ni satu bandar juga. Bila Khalid dan tenteranya sampai di situ, tidak ada orang, pasal semua dah takut, semua dah lari, siap-siap, semua dah evacuate lah, dah tinggalkan rumah, tinggalkan kedai dan sebagainya. Apa Sayyidina Khalid buat? Sayyidina Khalid mengarahkan tentera Islam robohkan. Bukan dibangi saja ada roboh, kan, kecoh dibangi ni roboh. Kan, kaki lima tak dapat kelulusan, dirobohkan oleh PKJ. Tak tahu tuan-tuan ikut ke tidak, kan, ni di depan Masjid Hasanah tu semua kena. Satu kena, semua kena, kan. Tapi tempat lain tak kena pula, tak faham juga saya, Sayyidina Khalid mengarahkan dirobohkan keseluruhan bandar ni. So cerita macam ni can easily be confused. Lagi-lagi dapat kat orang bukan Islam. Wah, inilah, this is what they are doing to the infidels. Kan, dahsyatnya Islam ni gini dan sebagainya.
Jadi di sini sekali lagi saya membawa kenyataan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. So Sayyidina Abu Bakar dapat maklumat tentang cerita ataupun kemenangan dalam perang Ulais. Bagaimana Sayyidina Khalid menang, bagaimana Sayyidina Khalid menangkap 70,000 orang ni, membunuh semua. Kemudian bagaimana Sayyidina Khalid pergi robohkan pekan orang-orang Arab Kristian ni. Last minggu lepas saya sebut bagaimana bila dapat cerita ni, kemungkinan besar sebahagian sahabat dengar macam tak sedap, macam tak betul macam ni. Sahabat-sahabat duduk di Madinah, sahabat ni tak pergi perang, ni mungkin yang duduk di Madinah lah kan, yang dengar cerita begini, dengar report, dahsyat ni. Maka Sayyidina Abu Bakar naik ke atas mimbar. Lalu Sayyidina Abu Bakar sebut apa? Kita baca minggu lepas, kata Sayyidina Abu Bakar, our lion, singa kita telah pun menewaskan, telah pun berperang dengan singa belah sana, dan singa kita telah berjaya merampas daging singa belah sana. Mark my words, kata Sayyidina Abu Bakar, tidak ada lagi wanita yang mampu melahirkan orang seperti Khalid di zaman ini. Kira ini orang dulu-dulu je boleh lahirkan, ini anak yang macam ini. Ini gen baru ni, Gen Z ke apa, contohlah. Dah tak boleh dah nak lahirkan orang yang berani, orang yang tahu law of the game. Bila masuk perang, perangai orang perang macam mana patutnya. Bila you are in the ring, masuk dalam gelanggang, ada karakter yang perlu dipenuhi, ada keberanian yang perlu dipenuhi, dan ada benda yang kena sanggup dibuat. Sebab kalau tak, mana ada manusia sanggup bunuh manusia lain, tuan-tuan. Sebenarnya benda bukan senang. Betah lagi sahabat-sahabat yang telah dilimpahi iman, yang faham, dididik oleh Nabi. Kalau ikut logik tu macam. Tapi Sayyidina Khalid menunjukkan bahawa di setiap tempat itu ada peraturannya, ada sunnahnya, ada lawnya. Dan bila berdepan dengan singa macam Parsi ni, kita pun kena jadi singa. Dan untuk menakutkan singa, tak bolehlah kita main bagi hadiah, bagi korma, bagi madu ke apa kan. Singa kena tunjuk segala taring yang ada. Kalau kena cakar, dia kena mencakar. Dan kalau dia kena gigit singa belah sana, kena gigit lah. Jadi, dan malam ini kita akan lihat, tuan-tuan, rupa-rupanya pembunuhan ataupun ketakutan yang dihantar, diinstil oleh Sayyidina Khalid ni is very justified dengan apa yang akan berlaku di kota Al-Hirah. Itu yang kita akan baca pada malam ni, insya-Allah. Jadi sebagaimana saya cerita, arahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu daripada awal kita sudah pun sebut, umat Islam kena dapatkan kota Al-Hirah, located in the middle of Iraq. Dan Hirah ini tak jauh daripada sasaran sebenar atau destinasi sebenar umat Islam, iaitu ibu kota Parsi, namanya dalam bahasa Arab Al-Madain, ataupun dalam bahasa kita ni Ctesiphon. Hanya 2 hari menunggang kuda. Kalau pakai kuda, saya tak tahu kalau naik kereta berapa lama. Zaman dulu tu 2 hari menunggang kuda atau unta, jaraknya dengan Hirah ini dengan istana Kisra ni. Jadi Sayyidina Abu Bakar sebenarnya nak mendapatkan satu outpost ataupun satu tempat base baru. Mustahil Sayyidina Abu Bakar ataupun orang Islam nak manage semua benda daripada Madinah. Sekarang ni di zaman ini hanya ada satu sahaja command center, iaitu di Madinah. Jadi Madinah dengan Iraq, Madinah dengan Iran, Parsi, semua ni jauh. Jadi umat Islam kena buka satu branch. Kena ada satu regional office istilahnya, kalau zaman kita ni, untuk mengurus ikut kawasan itu. So address yang Abu Bakar nak ialah Al-Hirah. Jadi dengan menangnya Sayyidina Khalid bersama tentera Islam dalam perang Ulais yang kita baca minggu lepas, they are nearer dan semakin hampir dengan objektif menawan kota Al-Hirah. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah, saya telah sebutkan macam mana justified apa yang Sayyidina Khalid buat ni. Sekali lagi kalau tuan-tuan, maknanya kalau kita tak yakin, is this necessary?
kita kena ambil satu sunnah Nabi SAW yang sentiasa ditunjuk oleh Nabi dalam semua perang-perang Nabi. Perang-perang Nabi, pertama cirinya proaktif. Sebelum musuh buat, kita buat dulu. Kemudian perang-perang Nabi, ciri-cirinya ialah bersifat timbulkan ketakutan. Nabi bukan bergaduh sebab suka bergaduh, tapi Nabi akan buat sesuatu supaya melahirkan, dalam bahasa Arab sebut ar-ru'b. Bahkan dalam hadis Nabi sebut wa nusirtu bir-ru'bi, aku ni dimenangkan oleh Allah dengan perasaan takut musuh. Maknanya most of the time, kalau kata kira kekuatan, musuh kuat lagi. Tapi kenapa musuh kalah? Sebab dalaman, musuh takut. Bila takut, kuat pun tak guna. Macam mana Nabi dapat rasa takut itu? Satu, Allah campak lah. Tapi Allah campak sebab Nabi buat sesuatu. Zaman kita panggil sebagai deterrence power, kekuatan deterrence. Bila orang tahu benda tu, orang takut. Yalah, macam hari ni nuklear, kenapa tak ada orang berani serang Israel habis-habisan? Contoh kan, Iran serang CP. Hari tu Iran tembak misal kena dekat runway airport di Israel kan, tapi tak ada apa-apa yang kena pun, kena runway tu je lah kan. Lepas tu ada tembak bangunan tu sikit, adalah sikit rosak bangunan, tapi tak ada orang yang cedera. Sebab apa? Sebenarnya takut. Salah satulah bacaannya. Sebab apa takut? Israel ada nuklear. Semua orang tahu kan, it's an open secret, walaupun Israel tak pernah mengaku, Israel ada nuklear. Orang pun takut nak serang, contohnya North Korea. Buat perangai dia, tiba-tiba dia pergi tekan tu, dia tembaknya kau dengan nuklear. Jadi walaupun dia ni buat perangai dia apa, tak ada orang berani serang. Sebab apa? Ada kuasa deterrence kan, kuasa menolak. Quwwatur rad'a, bahasa Arabnya sebut kan, kuasa menakutkan. Jadi bila takut, orang tak berani serang. Jadi Nabi SAW buat perkara yang sama. Bila orang takut, tak berani serang, makanya kalau berlaku peperangan pun, ni ciri ketiga peperangan Nabi, ialah casualty akan sangat rendah. Jadi sunnah ni diikuti oleh Sayyidina Khalid, dan 70,000 ni sebenarnya considered a low number, berbanding sekiranya Sayyidina Khalid ni dia layan peperangan tu ikut cara orang Parsi perang. Kalau ikut cara orang Parsi perang gini, mungkin perang tu prolong, lama lagi, makin ramai lagi datang perang, makin ramai lagi. Berapa ramai lagi akan terkorban, tak tahu bila habis. Sebagaimana perang yang berlaku di antara Parsi dengan Rom for hundreds of years. Ini baru unnecessary war. Buat apa nak perang sampai ratusan tahun? Benda apa yang susah sangat nak resolve ni? Apa benda yang susah sangat nak digaduhkan ni? Padahal dua-dua kuat. Pasal dia punya objektif dia bukan nak macam orang Islam, objektif nak establish keamanan, ajak orang masuk Islam. Itu objektif dia. Yang ni tak, objektif dia nak tunjuk siapa kuat. Jadi lagi lama gaduh, lagi lah boleh tunjuk siapa kuat. Lagi banyak konflik, lagi bagus kan, boleh itu ini dan sebagainya. Jadi saya huraikan ini supaya tidak timbul dalam, hatta walau sebenih ataupun setitik zarah su'uzzan, buruk sangka kita kepada generasi sahabat. Sebab perkara ni sangat mudah untuk berlaku bila kita dengar cerita, kita pakai logik zaman kita letak kat zaman tu. So it's not right. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang berlaku bila tentera Parsi, bila orang-orang Kristian Arab dengar cerita 70,000 orang dibunuh oleh Sayyidina Khalid, satu bandar dirobohkan oleh Sayyidina Khalid. Ini cerita kita nak tengok malam ni. Jadi maklumat ini sampai kepada penduduk kota Al-Hirah. Saya nak bagi sedikit latar belakang supaya tuan-tuan boleh appreciate cerita Al-Hirah ni. Kenapa saya nak bakal pilih Al-Hirah? Satu, lokasi lah. Satu lagi sebab yang lain ialah Al-Hirah ni serupa-rupanya satu bandar yang sangat kaya. Sebab dia berada bukan sahaja di tengah-tengah jalan laluan darat perdagangan, tetapi juga laluan sungai. Di lokasi yang strategik di sungai Euphrates. Jadi orang kalau masuk daripada laut Teluk kan, hantar barang pakai kapal, boleh lalu sungai Euphrates, nak sampai ke tengah-tengah, nak merge dengan kita panggil laluan sutera tu, the Silk Road.
yang datang daripada hatta mungkin sejauh daripada China tu nak pergi sampai ke Eropah, di sini antara converging point dia. Bandar ini antara bandar yang merupakan bandar pertemuan laluan sungai dengan laluan Silk Road ni tadi. Jadi daripada zaman sebelum lagi Nabi diutuskan pun, bandar Al-Hirah ini merupakan bandar yang sudah pun prosperous, bandar yang penting kan. Jadi dia bukan sahaja bandar yang orang tinggal di situ, tapi dia sebabkan dia kaya, maka dia dah boleh menghasilkan macam-macam lah produknya, keseniannya dan sebagainya. Bahkan disebut sebelum Nabi diutuskan lagi, penyair-penyair Arab. Orang Arab ni kan ramai syair-syair hebat dia kan. Penyair-penyair Arab ni, antara tempat yang diorang suka pergi untuk buatkan syair dan bacakan syair ialah di Al-Hirah ni. Jauh. Kalau daripada Mekah ke daripada mana ke daripada Yaman, jauh sebenarnya, tapi berbaloi. Sebab apa? Orang-orang di Al-Hirah ni kaya, dia boleh bayar. Dia boleh jadi patron, penaung kepada all these poet and artists. Dia suka dengar orang ni baca syair, puji-puji keluarga dia ke, puji-puji tempat dia ke, maka dia bagi duit. Jadi orang Arab daripada jauh pun datang situ. Sebab tu ada sesetengah orang Arab dah biasa sampai ke Al-Hirah ni. Kalau tuan-tuan ingat saya cerita itu kan, ada yang perang dengan Khalid ni, sebahagian besar tak pernah nampak makanan kan. Tengah-tengah perang sekali dapat makanan tentera Parsi, sebahagian besar tak tahu ni makanan apa, ni menu tak pernah tengok. Tapi ada sebahagian yang pernah tengok. Sebab apa? Mereka pernah datang ke Al-Hirah, sama ada sebab pernah trade di situ ataupun sebab-sebab sebelum tu lah. Jadi cuma Al-Hirah ni, dia asalnya bandar kerajaan orang Arab. Dalam bahasa Inggeris dipanggil Lakhmid Kingdom. Lakhm, kerajaan Lakhmid. Kerajaan Lakhmid ini adalah kerajaan orang Arab. Orang Arab yang beragama Kristian, Nestorian Kristian. Dia Kristian yang bukan Katolik lah, bukan yang macam kat Malaysia ni, bukan yang macam dekat Rom. Dia ada Kristian dia sendiri. So asalnya dia orang Arab beragama Kristian. Macam mana boleh jadi jatuh duduk bawah Parsi? Sebab lokasi dia berada di antara Iran dengan Syam kan. Kalau tuan-tuan tengok Iraq, dia tengah-tengah di antara Iran dengan negara-negara Syam lah, Palestin, Jordan apa semua ni lah, Syria kan. Disebabkan dia berada di tengah-tengah, bermakna dia menjadi gelanggang pertembungan di antara Parsi dengan Rom kan. Jadi dia ada kerajaan kecil. Kalau berbanding Rom dengan Parsi, dia kecil lah, tapi dia kaya, duduk tengah-tengah antara dua ni kan. Ni nak ceritanya elephant with elephant kan. Bergaduh, ni rumput mati dipijak tengah-tengah. Jadi nak tak nak, dia ada pilihan dua je. Sama ada dia, orang kata istilah hari ni, bandwagon lah, dia join belah kiri atau dia join belah kanan. Kemana dia nak menyerahkan walak dia, kemana dia nak serahkan loyalty dia, nak bernaung bawah siapa? Nak bernaung bawah Rom ke bernaung bawah Parsi? Panjang cerita, tapi saya pendekkan. Orang Parsi pandai, dia bagi subsidi, dia bagi duit kepada kerajaan Lakhm ini untuk duduk bawah dia. Zaman tu kira pelik tuan-tuan, sebab biasa zaman tu orang takluk, yang ditakluk bagi duit. Tapi ni dia take over kat kingdom tu, tapi dia bagi duit. Jadi kerajaan Sassanid, kerajaan Parsi ni, dia bagi duit. Ini you beli senjata, you beli makanan apa semua, dah memang kaya dah orang tu, dapat duit pula lagi kan, dapat lagi duit daripada kerajaan Parsi. Tapi yang menjadi pemerintah masih orang Arab, Kristian, family Arab. Dia ada beberapa family besar di situ yang menjadi pemerintah. Tapi lama kelamaan ni taktik orang Parsi pandai kan. Lama kelamaan bila macam itu, maka kerajaan Lakhmid ni selesa duduk di bawah kerajaan Parsi, dan bahkan selesa berperang bagi pihak Parsi melawan dengan Rom. Mungkin pasal mazhab agama dia pun tak kena kan. Tapi kerajaan Parsi ni dia tak kisah, kau nak beragama Kristian, suka tinggal lah, apa jenis Kristian pun peduli apa aku kan. Tapi bila bawah Rom, dia ada dia punya national religion dia, Kristian versi national. You masuk bawah kerajaan Rom, you kena ikut lah kan, Byzantine punya Kristian tu. Jadi dia selesa duduk di bawah kerajaan Parsi. Maka lama kelamaan kerajaan Parsi pun stop bagi duit, dan mula untuk letak gubernur daripada orang Parsi pula di sini, di Iraq ini.
Dan bila macam tu pula, lama kelamaan lagi orang-orang Arab ni dah makin lama makin tidak ada kuasanya sendiri. Mereka duduk di bawah gubernur Parsi ni, bahkan kena bayar pula cukai. Dua jenis cukai. Ni semua cerita sebelum Islam sampai lah ni tuan-tuan. Cukai pertama mereka kena bayar ialah cukai ikut persen daripada semua hasil tanaman, ikut saiz tanah. Lagi besar tanah dia, lagi besar ladang dia, lagi besar yield dia, produk dia, lagi besar cukai kena bayar kepada kerajaan Parsi. Kemudian setiap orang ada cukai kepala, macam zakat fitrah, siapa hidup kena bayar. Jadi ada cukai kepala dan ada cukai ikut tanah. Jadi sebenarnya di bawah kerajaan Parsi, orang-orang Iraq, orang-orang Arab Iraq ni bayar cukai yang tinggi kepada kerajaan Parsi. Satu. Yang kedua, walaupun bayar cukai, mereka juga perlu berperang bagi pihak Parsi. Maknanya orang Parsi dah berjaya peganglah dia orang ni kan. Sampaikan kalau kata Rom mula serang kan, kalau serangan Rom datang daripada belah Iraq ni, semua penduduk-penduduk Al-Hirah ni akan jadi tentera melawan Rom. Dia punya general orang Parsi, tenteranya orang Arab Kristian Iraq ni. Jadi saya nak cerita ini kehidupan di dalam Al-Hirah sebelum datangnya Islam. Okey, itu background dia. Sekarang ni apa yang berlaku bila Sayyidina Khalid? Jadi Sayyidina Khalid dah menang di Ulais, dah masuk ke Amrisia. Ni semua jalan nak menuju ke Al-Hirah. Jadi Sayyidina Khalid dia tak nak bertangguh-tangguh tuan-tuan, dia tak tunggu dah, dia nak terus bawa tentera Islam pergi sampai ke Al-Hirah secepat mungkin. Jadi Sayyidina Khalid mula menggunakan satu teknologi, bukan teknologi sangat, bagi orang Islam teknologi lah, mula menggunakan kaedah pengangkutan yang tak pernah digunakan tenteranya sebelum itu, iaitu menggunakan guna kapal. Guna kapal. Sebelum ni pakai kuda je kan, jalan kuda, jalan unta kuda. Jadi sekarang ni dia dah pandai sikit, pasal orang-orang yang ditadbir ni pun dah ada boleh tolong sebagainya ni. Kapal-kapal pun dah banyak atur rampasan. Jadi Sayyidina Khalid susun tentera dia naik kapal, lalu sungai Euphrates, pergi sampai ke Al-Hirah. Sebab apa pakai kapal? Sebab lagi cepat. Dengan maknanya travel by kapal lagi ramai boleh naik, maknanya daripada jalan kaki kan, naik kapal lagi laju. So lalulah menyusur sungai Euphrates nak pergi ke Al-Hirah. Baik. Jadi maklumat ini diketahui oleh gubernur Hirah ketika itu, iaitu wakil daripada Parsi lah. Wakil daripada Parsi. Namanya Azadan Bey. Ini gubernur namanya, orang Parsi namanya Azadan Bey. Dia dapat maklumat Sayyidina Khalid dah bergerak datang ke Al-Hirah. Maka apa dia buat? Dia berasa takut lah. Ada rasa takut pasal maklumat lah. Tu saya sebut tadi, 70,000 kena bunuh, Amrisia kena runtuh, belum apa-apa hal lagi dia dah rasa takut. Jadi dia mengarahkan untuk sekumpulan tentera kecil sahaja, kumpulan tentera kecil sahaja, sebab bukan pergi lawan Khalid, tapi lambatkan tentera Sayyidina Khalid. Macam mana nak lambatkan? Dan kumpulan tentera ni diketuai oleh anak dia sendiri. So anak dia lead ketua ni, kumpulan ni. Arahan dia, kau pergi ke empangan sungai Euphrates ni, ke atas kepala dia tu, maknanya di awal-awal ke, kalau kita panggil apa, hulu lah, ke hulu sungai tu. Orang Parsi dia buat empangan dan dia alirkan air ini untuk menjadi terusan-terusan untuk mengairi tanaman kan. Jadi dia supaya cantik lah flow tu, maknanya sungai pun mengalir, air pun mengairi dan sebagainya. So arahan dia kata, kau pergi sana, kau kacau pengairan ini, limpahkan air ni supaya sungai Euphrates tu sendiri surut. Kacau flow ataupun stream ni supaya dia pergi ke tempat lain, jadi sungai utama tu akan surut. Kenapa? Supaya kapal-kapal tu sangkut. Ni kapal-kapal Khalid tengah datang ni dalam sungai ni. Jadi anak dia pun lead lah this group of kumpulan kecil ni, pergi sana, buat, dilimpahkan air, dipanggil orang-orang situ tolong, limpahkan air ke tempat lain, maka surutlah air sungai Euphrates.
Jadi elok-elok tentera Khalid tengah naik kapal ni, tiba-tiba nampak air surut, sangkut. Memang betul sangkut. Dia surut sampai maknanya tinggal selut lah. Saya pun tak pasti macam mana in very short time boleh berlaku macam tu kan. Tapi ceritanya begitulah. Mungkin dia buat tu pagi ke tengah hari, air dah surut kan. Jadi sangkut lah. Jadi di sini Sayyidina Khalid dah boleh baca. Bermakna benda ni bukan jadi secara natural, tetapi ada orang yang buat benda ni untuk menghalang tentera dia sampai ke sana. So apa Sayyidina Khalid buat? Sayyidina Khalid tak nak ambil masa panjang. Sayyidina Khalid segera dia sendiri, dia bawa a group of cavalry bersama dengan dia pergi ke situ, pergi ke tempat kontrol air ni. Dia mesti nak kena, sekarang objektif dia satu, dia nak alirkan semula air supaya tentera dia boleh jalan balik. Maka Sayyidina Khalid pun bersama dengan cavalry ataupun sekumpulan tentera berkuda dengan dia pergi ke sana, dan berlakulah pergelutan, berlakulah pertarungan di antara Sayyidina Khalid dengan kumpulan yang dihantar oleh gubernur tadi. Dan dalam pergelutan ini anak gubernur tadi telah pun terbunuh. Jadi tentera ni, kumpulan ni mati, anaknya pun terbunuh, dan Sayyidina Khalid panggil balik semua pekerja-pekerja yang tadi tolong buat kerja masalah ni, bina balik, buat balik aliran air itu supaya paras air sungai Euphrates naik semula. So within the same day disebutkan Sayyidina Khalid berjaya mengembalikan semula paras air sungai Euphrates ke paras yang betul, supaya kapal orang Islam boleh berlayar balik. Jadi Sayyidina Khalid ni memang tak ada no bullshit lah orang kata istilah hari ni kan. Dia tahu objektif macam ni kena buat. Jadi maklumat ini ataupun berita ini akhirnya sampai kepada Gubernur Azadan Bey tadi ni. Bila dengar plan dia tak menjadi, anaknya pula kena bunuh, apa dia buat? Ketika ini ketakutan tu sudah pun melampau, sehingga dia tidak pun menguruskan ataupun membentuk satu tentera untuk melawan pun. Dia lari meninggalkan kota Al-Hirah ni. Sebab apa dia lari, tuan-tuan? Diceritakan pertama, sebenarnya di Al-Hirah ni, kalau struktur ataupun lapisan sosial dia, orang Parsi ni dia sikit je kat atas. Gubernur mungkin dengan family dia saja, kira dia paling atas lah. Bawah dia ni sebenarnya ada ketua-ketua Arab Kristian ni. Ini yang sebenarnya orang asal situ kan. Mereka ni kira jadi macam pegawai bawah gubernur je lah. Bawah tu lagi baru ada semua kabilah-kabilah Arab yang lain. Jadi orang Parsi ni sikit saja. Jadi dia fikir, lantaklah apa nak jadi dengan Al-Hirah ni kan. Yang penting sekarang ni aku patah balik lah ke kapital aku, balik ke kerajaan Parsi ni. Pertama. Yang kedua, rupanya dia dapat cerita ketika ini, kalau tuan-tuan ingat hari itu saya ada sebut, salah seorang panglima yang dihantar oleh Maharaja Parsi ataupun Kisra Parsi, dia balik ke istana. Dia tak pergi perang, namanya Bahman kan. Dia balik ke istana, dan bila dia balik istana, dialah orang yang mula discover bahawa Kisra sudah gering, dah nazak, sakit yang dah nak mati. Jadi ketika inilah gubernur ni pun bila dapat maklumat macam ni, dia pun balik ke sana. So kat situ mungkin boleh jadi dua sebab. Yang pertama, dia tahu dah habis lah ni kan, kejap lagi aku kalau stay sini pun aku kena tinggal lah, confirm kat sana Kisra pun dah tak ada, apa pun aku tak tahu boleh hantar ke tidak bantuan, baik aku caw dulu siap-siap. Ataupun bacaan kedua, ada kemungkinan dia balik ke sana sebab dia nak terlibat dalam ni, orang kata apa istilahnya hari ni, throne ni, persaingan nak mendapatkan takhta dalam istana Parsi ni. Jadi maknanya ketika Sayyidina Khalid tengah berusaha nak mendapatkan Al-Hirah, ketika orang-orang Arab Iraq ni berusaha nak mempertahan kota Al-Hirah, di istana Parsi duk sibuk tengah bergaduh, dah mula melobi dah itu apa ini, sebab dah tahu dah Kisra ni numbered days, tak lama lagi caw lah, tak lama lagi mati dah ni Kisra ni. Jadi orang di istana Parsi pula tengah sibuk berpolitik. Maknanya at this point, tentera-tentera Parsi sebenarnya sudah tidak ada lagi hala tuju, sudah tidak ada lagi direction yang solid daripada capital.
Jadi satu sudut kalau kita membaca perkara ni, kita melihat takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau patah balik 2 tahun je sebelum tu, istana Parsi tak pernah macam ni tuan-tuan. Dia punya the throne of Persian throne ini is very stable, kan? Dia bila Rasulullah, hari tu kan Rasulullah punya doa kan, doa Rasulullah kepada Kisra Parsi apa dia, mazzaqallahu mulkahu, sebagaimana dia koyakkan surat aku, moga Allah mengoyakkan kerajaan dia. Semenjak daripada tu, setiap 3 bulan, setiap 6 bulan tukar Kisra, tak pernah stabil, kan? Kejap belah kiri naik jadi PM, kejap belah kanan naik jadi PM, belah kanan selang 2-3 tahun PRU, selang 2-3 tahun PRU, kan? Tebuk atap ada, tebuk ceiling ada, tebuk lantai semua ada jadi bertukar-tukar, Kisra ni bertukar-tukar. So dan kita sangat faham lah keadaan macam ni negara yang asyik bertukar pemimpin, sebenarnya dia tidak ada direction, dia tak boleh nak fikir long term lah, dia fikir 2-3 tahun depan paling jauh pun. Dan itu pun keadaan kita sekarang ni, tuan-tuan. Jadi seolah-olah takdir Allah menyusun ketika semua proses Sayyidina Khalid datang membawa Islam kepada kota orang-orang Iraq ini, ketika itu jugalah bergolak politik dalaman kerajaan Parsi. Jadi ini satu pengajaran penting, tuan-tuan. Kalau orang Islam dia fulfill, dia usaha, Sayyidina Khalid mujahadah, korban, tapi Allah juga akan bagi banyak shortcut lain. Bayangkan kalau masa tu kerajaan Parsi ni solid, saya rasa tak semudah ini, tak secepat ini Sayyidina Khalid boleh selesaikan. Jadi di atas mujahadah, Allah SWT akan kurniakan shortcut yang tidak disangka. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki daripada sumber yang tidak disangka. Jadi sekarang ni gubernur dah lari, meninggalkan kota Al-Hira. Kota Al-Hira is basically tidak ada pemimpin. Kota Al-Hira basically tidak ada pemimpin. Maka bila Sayyidina Khalid sampai, pada permulaannya orang-orang Arab yang tinggal ni, orang-orang Arab dan orang Arab Kristian di Al-Hira ni, rupa-rupanya depa ni kan kaya belaka. Jadi masing-masing ada istana, ada kubu masing-masing. Di dalam bandar ada kubu pula lagi. Gated area, yang maknanya setiap family atau mungkin setiap tribe tu ada dia punya kawasan kubu di masing-masing. Jadi mereka rupanya dah standby dalam kubu tu, tapi tak tahu, tak pasti nak berperang ke tidak ni. Sebab yalah, yang ada ni bukan tentera yang tersusun, panglima pun dah lari, gubernur pun dah lari. Jadi mereka berlindung di dalam kubu masing-masing. Sekurang-kurangnya kalau menurut kitab ni ada 3 kubu besar. Jadi Sayyidina Khalid bila sampai ni, dia tengok tak ada orang melawan, tak ada orang melawan. Jadi kapal sampai, orang Islam sampai, apa semua, tengok tak ada orang melawan, sunyi. Jadi Sayyidina Khalid faham dah di sini, maknanya penduduk semua telah pun masuk ke dalam istana dan kubu untuk berlindung. Jadi apa nak buat? Kepung lah. Maka Sayyidina Khalid pecahkan tentera Islam kepada 3 kelompok besar. Sebab ada 3 istana besar, maka kepung setiap istana ni. Bila mula-mula sampai untuk mengepung istana ni, apa yang berlaku? Orang-orang dalam istana baling batu. Jadi bak kata orang cute lah, lawan tentera Islam ni Sayyidina Khalid apa semua ni, you baling batu. Maknanya Sayyidina Khalid faham di sini bahawa orang yang ada dalam ni tidak, not fit to fight lah. Maknanya mereka ni sebenarnya tak nak pun dan tidak boleh pun untuk melawan. Tapi tak apalah, mereka baling batu, tentera Islam balas dengan anak panah. Jadi orang Islam panah pada luar, sekejap saja terus orang dalam keluar bendera putih. Maknanya memang tak boleh nak lawan, tak boleh nak lawan. Jadi apa yang berlaku? Di sinilah Sayyidina Khalid berjumpa dengan ketua-ketua ni. Jadi paling kurang ada 3 orang ketua lah. Pasal ada 3 istana ni, Sayyidina Khalid panggil, mai sini. Ketua-ketua orang Arab ni Sayyidina Khalid panggil, buat meeting. Sekarang ni aku bagi kepada kamu semua basically satu daripada 3 pilihan lah. You choose, kau pilih sendiri apa yang kau nak. Sorry, bukan 3, 2 pilihan. Okey, betul-betul 3, saya minta maaf. Pilihan pertama, kata Sayyidina Khalid,
an tadkhulu fi dinina falakum ma lana wa alaikum ma alaina. Pilihan pertama ni jelas menggambarkan apa objektif sebenar orang Islam datang. Tuan-tuan agak apa dia? Masuk Islam. Masuk Islam, kamu selamat, dan apa yang ada bagi kamu, apa yang kamu dapat, itu kita kongsi bersama, dan apa yang kamu kena tanggung selepas ni, kami tolong tanggung bersama-sama. Makna dah jadi sama-sama, apa hasil tu hasil kita, apa masalah kita dah jadi satu. So ikut logik akal pun this is the best option lah. Option pertama. Option kedua, kalau kamu tak nak macam ini, ataupun kamu pilih untuk melawan. Kalau kamu pilih untuk melawan, kamu ada dua, maknanya kalau tak nak masuk Islam, kalau tak nak masuk Islam, kamu ada dua pilihan lagi. Pilihan pertama, kamu tinggalkan tempat ni, kosongkan kota ni, tinggalkan semua bangunan, harta, apa semua, ladang, tanaman, tinggalkan. Kau selamatlah, kau pergi tempat lain. Ataupun pilihan kedua, you are allowed to stay here, you are allowed to work as usual, you are allowed even to go to church as usual, tak ada masalah, cuma bayar jizyah. Dan jizyah yang aku letakkan ini, jizyah lump sum, annually satu amount saja, you bayar this annual amount. And on top of that, kalau kamu bayar jizyah, kamu tak payah berperang, kami berperang untuk menjaga kota Al-Hirah ni. Kami orang Islam akan menjaga kota Al-Hirah. Your security is our responsibility. Wah, jadi ketua-ketua Arab ni tanya, berapa amount nak kena bayar jizyah ni? Per year 190,000 dirham saja. 190,000 dirham. Tuan-tuan ingat itu helmet. Helmet apa panglima kan, Hormuz lah apa semua ni. Helmet berapa harga? Helmet saja 100,000 dirham. Baru cerita helmet aja. Bukan cerita GDP ke apa kan, belum cerita dia punya hasil bulanan. Jadi maknanya 190,000 dirham overall tau tuan-tuan, seluruh kota Hirah ni, for everyone. Bayar lump sum sekali setahun saja. Itu sahaja yang diminta oleh Sayyidina Khalid sebagai jizyah. Tapi kalau kamu langgar perkara ni, maknanya kamu bayar jizyah, kemudian kamu berpakat nak melawan apa semua, kira null lah, kira terbatal. Perkara ni kami akan serang balik kamu semua, hilang perjanjian kita ni. So ada tiga pilihan lah, tiga pilihan. Yang mana satu agak-agak dipilih oleh ketua-ketua Arab Kristian. Ikut logik, ikut yang betulnya, dah dengar macam-macam pasal Islam, dan ikut logik pun Sayyidina Khalid dia mesti akan minta sahabat explain dulu pasal Islam. Itu peraturannya, mesti ada cerita dulu kan, sebelum buat benda macam ni. Mestilah pilih pilihan yang pertama, betul tak? Masuk Islam lah, masuk Islam senang semua. Tak ada dah cakap bayar jizyah pun tak payah, apa semua pun tak payah kan. Tapi akhirnya yang dipilih oleh ketua-ketua Arab Kristian inilah mereka memilih untuk, kata dia, bal nu'tikum al-jizyah, kami pilih untuk bayar jizyah, kami tak nak masuk Islam. Jadi kata Sayyidina Khalid, tabbal lakum waihakum, celakalah kamu ni. Okey, aku tak ada masalah, I can follow your option ni, boleh, option tu boleh diterima, tetapi celakalah kamu ni, kerana innal kufra falatun mudallah, sesungguhnya kekufuran itu jalan yang menyesatkan, dan yang hanya dilalui oleh sebodoh-bodoh orang Arab saja. Aku dah tengok macam-macam, yang lalu jalan kekufuran ni hanya orang-orang Arab yang bodoh saja. Aku tengok kamu ni semua orang pandai-pandai, macam mana boleh pilih option yang macam ni? Tapi tak apalah, maka termeterailah perjanjian di antara Sayyidina Khalid mewakili khalifah, maknanya mewakili Madinah, mewakili khalifah dengan pemimpin-pemimpin Arab di kalangan orang-orang Al-Hirah. Jadi apa yang berlaku di Al-Hirah selepas itu? Yang berlaku ialah all the governance, segala struktur administration apa semua masih di tangan ketua-ketua Arab Kristian ni.
Maknanya yang kutip cukai ke, yang kutip apa semua ke, urus. Sayyidina Khalid kata, aku tak masuk campur. Your commitment is just to pay orang Islam, bayar kepada Madinah 190,000 dirham sahaja setahun. Jadi secara ekonominya pun, kedatangan Islam ke kota Al-Hirah ni telah membawa satu cahaya baru. Sebab regardless berapa keuntungan yang dibuat, sebab sebelum ni pakai percentage kan, lagi kaya lagi banyak kena bayar. Sekarang ni kaya macam mana pun bayar sama, fixed rate, satu tahun 190,000 dirham sahaja. Sebab itulah, jadi saya pun fikir apa pasal dia orang setuju cepat sangat. Sebab itulah dia setuju, dia dah kalkulate lah, 190,000 setahun ni tak ada apalah, celah gigi je lah nak bayar kan. Dan dengan keselamatan yang dijamin oleh tentera Islam, lagi ramai traders akan datang. Sebelum ni kadang orang takut pasal kan, belum tentu stabil, kejap-kejap tiba pergi perang dengan Rom kan, tiba-tiba gini. Sekarang ni security ensure, telah dijaga. Kemudian bila jizyah bayar rendah, maka dia pun tak perlu nak impose tax banyak-banyak kepada orang lain bawah ni. Jadi sebab itu bila saya baca kajian orang-orang yang mengkaji Iran, di kalangan orang bukan Islam pun, kesaksian daripada mereka sendiri, pengkaji-pengkaji barat, dia kata the conquest of Iraq, pembukaan Iraq oleh Sayyidina Khalid, bukan merupakan titik gelap dalam sejarah Iraq, sebaliknya merupakan turning point kepada kota ini menjadi lebih maju daripada sebelumnya, dan rakyatnya boleh meneruskan kehidupan seperti sebelumnya, bahkan dengan keadaan yang lebih kaya daripada berada di bawah pemerintahan Parsi. Jadi ini bukti nyata, bukti nyata bahawa apa yang dilakukan oleh orang Islam ni bukan penaklukan. Sebab tu istilah conquest pun tak betul, tetapi dalam bahasa Arab kita sebut sebagai Fathul Iraq, pembukaan, dibukakan, diberikan cahaya daripada kegelapan, daripada rantai yang selama ini mencengkam, kezaliman yang mencengkam tempat-tempat seperti ini. Dan disebabkan begitu murahnya jizyah yang nak dibayar tu, orang orang Hirah ini siap bagi hadiah kepada khalifah, nak ambil hati kan, on top of segala ghanimah yang Sayyidina Khalid dapat ni, dia kirim hadiah sekali kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika itu merupakan adat yang biasa. Dah ada azan, kita habiskan. Merupakan adat ketika itu, mana-mana wilayah yang masuk di bawah naungan orang lain, dia akan bagi hadiah kepada raja yang menakluk tu. Jadi kota Al-Hirah dibagi hadiah yang paling mahal, saya tak sure apa dia, tapi disebutkan hadiah tu lebih mahal lagi daripada jizyah tu kan, maknanya jizyah tu murah sangat lah. Dia bagi lebih mahal daripada tu, khusus kepada Sayyidina Abu Bakar selaku khalifah kepada umat Islam. Apa dia buat oleh Sayyidina Abu Bakar? So Sayyidina Abu Bakar has all the right untuk terima hadiah tu, memang address kepada dia. Tapi Sayyidina Abu Bakar kata, aku tak nak. Sayyidina Abu Bakar minta dia dimasukkan ke dalam kiraan keseluruhan ghanimah, dan kemudian agihkan juga amount tersebut kepada semua yang berperang. Sayyidina Abu Bakar kata, this is not what I want. Bukan sebab ini aku ni nak mengambil kota Al-Hirah ini. Jadi inilah bukti-bukti yang menunjukkan bahawa orang Islam sebenarnya, walaupun hari itu kita dengar ucapan Sayyidina Khalid kan, kata kalaupun bukan sebab agama pun, sebab dunia pun patutnya kita kena datang ke sini, tapi hakikatnya orang Islam apa pun, objektif tertingginya adalah untuk membebaskan manusia, supaya manusia boleh mengenal Allah tanpa dihalang oleh taghut, diktator yang menyekat di tengah-tengah. Dan insya-Allah selepas nanti kita akan lihat, selepas itu kota Iraq ni sebenarnya menjadi kota orang Islam yang sangat masyhur. Bahkan di zaman Sayyidina Ali akan menjadi ibu kota kepada khilafah Islam itu sendiri. Ni bumi yang asalnya penuh dengan orang Arab Kristian yang melawan Sayyidina Khalid dan sebagainya, satu hari akan menjadi ibu kota kepada kerajaan Islam. Cuma kalau ada tuan-tuan tanya di manakah letaknya Al-Hirah ni, mesti menarik tempat ni kalau nak pergi hari ni. Saya baru tadi saya cek, orang sekarang cari kota Al-Hirah ni tak jumpa dah. Dah tak tahulah terkambus ke, dah diroboh ke, dah apa. Sebab lokasi dia hari ni dia tidak jauh daripada Kufah dan Najaf. Di Iraq, bandar Kufah dan Najaf hari ni tidak jauh daripada situlah letaknya Al-Hirah. Tapi kalau tuan-tuan pergi hari ni hanya ada padang pasir saja. Dan tidak ada sebarang
usaha arkeologi untuk mencari balik perkara tu. Salah satu sebabnya orang kata sebab Kufah dan Najaf ni dibangunkan oleh orang Syiah. Jadi dia bangunkan sampai ditenggelamkan cerita Al-Hirah ni. Itu mungkin salah satu sebabnya lah. Jadi kalau hari ni dah tak adalah sebarang tinggalan, tinggallah dia cerita dalam sejarah sahaja. Jadi begitulah akhirnya menjadi pengakhiran bagaimana tentera Islam akhirnya berjaya mencapai arahan, menunaikan arahan daripada Sayyidina Khalid untuk membina